Selamat sejahtera, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani kami ucapkan kepada barisan panel juri yang arif lagi bijaksana serta rakan-rakan seperjuangan sekalian. Kami bertiga, saya Tanusia bersama rakan saya Cina Mitra dan Kaustuba merupakan kumpulan inovasi pengajaran dan pembelajaran PDPC dari SMK Seri Nipong seberang Perai Selatan, Pulau Pinang. Di bawah bimbingan guru kami, Puan Nila Bini, hari ini kami berasa dengan penuh bangga berkongsi satu kaedah PDPC yang sangat menarik, interaktif dan penuh impak, iaitu kaedah pandu lalu dalam meningkatkan penguasaan aspek tata bahasa dalam bahasa Melayu. Tata bahasa seringkali dianggap sebagai satu topik yang kering dan sukar dikuasai oleh murid secara tradisional. Oleh itu, kaedah yang kami bawakan hari ini merupakan satu wajah baru dalam PDPC Bahasa Melayu di dalam bilik darjah. Sebagai ekstrak, inovasi pengajaran dan pembelajaran kaedah pandu lalu tercetus semasa membincangkan satu perbincangan makanan segera drive-thru semasa dilema COVID-19. Idea ini lahir spontan sahaja. Objektif inovasi ini adalah meningkatkan pemahaman pelajar dalam aspek tata bahasa, mewujudkan suasana pembelajaran dua hala yang lebih kondusif serta menyeronokkan, akhir sekali membantu meningkatkan penguasaan skor murid semasa menjawab soalan pemahaman. Saya dan rakan-rakan bersama guru pembimbing dapat membayangkan bahawa pelajar-pelajar memang bersemangat untuk melaksanakan pembelajaran yang mengutamakan hasil tugasan yang kreatif, kritis dan inovatif. Cetusan idea ini diberi sokongan dan panduan yang kukuh dengan kehidupan semasa dan kaitannya dalam PDPC kami semua. Guru pembimbing kami menasihatkan agar pengajaran dan pembelajaran berwajah baru ini bukannya berasaskan tumpuan kepada guru sahaja, malahan pengajaran tersebut perlu menyeronokkan dan berdasarkan dua hala. Kesimpulannya, kaedah ini diberikan nama kerana persembahan dan penerangan pandu lalu sambil menimba ilmu serta menyatakan respons. Salam sejahtera dan salam madani kepada para penilai dan panel juri sekalian. Kami kumpulan inovasi pembelajaran dan pengajaran dari SMK Seri Nipong SPS Pulau Pinang ingin berkongsi satu kaedah PDPC dalam kelas kami yang menarik minda semasa pembentangan tata bahasa. Kaedah ini menggunakan strategi pengajaran baharu yang lebih memfokuskan kepada pelajar. Inovatif ini bertujuan untuk menggalakkan pelajar menyertai secara proaktif dan berinteraksi dengan rakan sekelas mereka dan juga berkomunikasi bersama guru semasa pembelajaran. Pelajar perlu bekerja lebih banyak, tetapi dengan cara memenuhi keperluan mereka dengan lebih baik dan boleh membantu mereka berkembang dengan lebih cepat. Kaedah ini lebih kepada penyelesaian masalah pemahaman dua hala yang tertumpu terutamanya pada beberapa banyak pengetahuan yang boleh sampai kepada pelajar. Cara pengajaran yang inovatif menggali lebih dalam tentang perkara yang benar-benar diambil oleh pelajar daripada apa yang anda belajar semasa pembelajaran dan pengajaran dilaksanakan. Antara objektif bagi inovasi ini adalah ia meningkatkan pemahaman pelajar dalam aspek tata bahasa. Kedua, ia mewujudkan suasana pembelajaran dua hala yang lebih kondusif serta menyeronokkan. Dan ketiga, ia membantu meningkatkan penguasaan dan skor murid semasa menjawab soalan. Mari kita lihat carta alir idea inovasi pandu lalu ini, iaitu secara persediaannya. Pertama, guru memberikan taklimat tentang cara penggunaan kaedah ini oleh pelajar-pelajar. Kaedah pandu lalu merupakan satu cara pesan, mendengar, mengambil informasi dan menyampaikan komen sebagai refleksi pelajar. Kaedah ini mempunyai pondok persediaan, persinggahan, penimba ilmu dan penambahbaikan. Pelaksanaan inovasi pula, aspek tata bahasa diambil sebagai konten utama bagi menjalankan inovasi ini. Hal ini kerana kaedah ini mewujudkan keadaan ceria dan berpusatkan murid. Murid akan jadi mentor dan menti sendiri. Murid juga mengajar kawan, belajar daripada kawan serta memberi komen kepada kawan sebagai refleksi.
inovasi semasa pembelajaran dan pengajaran. Inovasi kaedah pandu lalu ini diproses dan dilaksanakan selama 2 minggu mengikut perancangan. Semasa fasa utama, guru menerangkan cara-cara murid memulakan kaedah ini. Sebenarnya dimulakan dengan pondok persediaan, iaitu pelajar-pelajar akan dibahagikan dalam bentuk kumpulan serta diberikan tatbik tata bahasa. Seterusnya, pondok persinggahan. Situasi ini memang menyeronokkan murid-murid memaparkan hasil kerja atau nota kumpulan. Ada disediakan kerusi untuk singgah, duduk dan mendengar penjelasan ahli kumpulan. Setelah tamat kuis ringkas yang diberikan berserta dengan ganjaran seperti coklat atau hadiah kecil. Pondok penimba ilmu pula, murid-murid membuat catatan untuk simpanan sendiri dalam buku tulis tata bahasa. Pemantauan guru dan semakan akan dijalankan di sini. Akhirnya, pondok penambahbaikan iaitu murid-murid sebagai pengunjung menulis komen dan menyerahkannya kepada guru. Gambar ini merupakan lampiran semasa inovasi dijalankan, iaitu penglibatan semua tahap pelajar. Gambar ini juga menunjukkan penggunaan kaedah pandu lain. Gambar-gambar ini pula merupakan sebagai lampiran semasa PDPC iaitu pembelajaran dan pengajaran. Sekarang, gambar-gambar ini pula merupakan lampiran bahan inovasi. Ini pula merupakan contoh hasil murid daripada inovasi kami. Semua pelajar beserta dengan suasana yang menyeronokkan memang dapat membuahkan hasil yang memuaskan. Hasilnya dengan peningkatan penguasaan dan prestasi pelajar-pelajar dalam aspek tata bahasa kelas kami. Walaupun dalam suasana yang agak meriah, namun objektif PDPC memang tercapai. Inovasi ini bukan sahaja mengasah minda tata bahasa murid, bahkan mengajar mereka nilai-nilai murni seperti bertoleransi, bersatu padu, kerjasama dalam bentuk perpaduan dan pasukan dan sifat kepimpinan individu tersendiri. Semoga perkongsian inovasi ini boleh menjadikan satu lagi sumber kepada rakan-rakan lain semasa pembentangan terdapat rujukan bagi inovasi ini. Pertama sekali, terdapat buku teks bahasa Melayu tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3 serta Kamus Dewan Tata Bahasa. Sekian, terima kasih.